Okay, kenapa TVET sekarang ni dia penting? Sebab sekarang ni kita dah tengok keperluan peluang pekerjaan ni dia tidak hanya bertakluk kepada teori semata-mata. Sekarang ni kalau kita tengok teknologi semakin berkembang. Apabila berkembangnya teknologi, kemahiran yang diperlukan pun akan berubah. Dan sebab itulah TVET datang untuk memenuhi peluang-peluang pekerjaan yang diperlukan oleh pihak industri, sebab program TVET ini dia adalah berasaskan kemahiran. Dan sekarang ni kalau kita tengok peluang-peluang pekerjaan di luar sana memerlukan banyak kemahiran dalam banyak bidang, semikonduktor, bidang renewable energy, bidang pertanian, dan semua bidang memang memerlukan kemahiran. Jadi anda di luar sana boleh fikirkan program-program TVET yang banyak ditawarkan di Universiti Teknikal, di banyak lagi universiti lain, peringkat Institut Kemahiran, kolej, banyak program TVET yang ada. Jadi cuba terokai, cari yang sesuai dengan minat anda, dan insya-Allah anda akan mudah untuk mendapat peluang pekerjaan pada masa depan, insya-Allah.